Ini tip khas yang saya nak kongsikan kalau kita anak muda yang baru bekerja, di manakah tempat terbaik untuk kita nak buat simpanan. Bila bekerja dapat je gaji, kita rasa berduit, rasa duit yang banyak. Tapi pada hakikatnya belum sampai sebulan, tengah bulan duit tu dah tak ada. So dekat sini kita kena sedar bahawasanya kita ada penyakit boros berbelanja. Ini normal untuk anak muda yang baru sahaja bekerja dapat duit yang banyak, tak mahir lagi untuk urus simpanan dengan betul. Jadi kalau tuan-puan rasa tuan-puan buat simpanan tapi selalu saja bocor, simpan tapi korek balik, simpan tak tahu ke mana, simpan tapi tak nampak hasil simpanan. Jadi ubatnya tak ada cara lain, tuan-puan kena buat simpanan dalam bentuk emas. Tak perlu banyak pun tuan-puan. Saranan daripada pakar-pakar kewangan, alihkan sebahagian iaitu 10% daripada gaji pendapatan kita kepada simpanan emas. Sebagai contoh, kalau gaji tuan-puan RM1,000, tuan-puan cuma alihkan RM100 kepada simpanan emas. Kalau gaji tuan-puan RM1,500, tuan-puan cuma alihkan RM150 kepada simpanan emas. Kalau gaji tuan-puan RM3,000, tuan-puan cuma alihkan RM300 kepada simpanan emas. Dengan cara ni, ia dapat kawal nafsu boros berbelanja tuan-puan. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.